Okey. Sehubungan itu, akhlak bakal suami harus diteliti. Ini kerana secara tidak langsung segala tindak tanduk suami akan memberi kesan kepada keluarga. Sekiranya suami bermasalah kepincangan akhlak, bagaimana mampu mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia? Bak kata pepatah, bapa borek anak rintik, dan sekiranya ayah kencing berdiri, anak kencing berlari. So jadi kalau pada diri lelaki itu tidak baik, macam mana anak-anak kita boleh baik? So biasanya tengok, dia ni kaki pukul ke tak? Kalau sikit-sikit nak melempang, sikit-sikit cakap benda-benda yang mencarut, sumpah-sumpah, menyumpah kan. Atau sikit-sikit sebut, wallahi. Baik-baiklah tuan-tuan. So akhlak dia merokok. Bila kita tegur sikit pasal merokok, melenting. Bye-bye lah ya. Okay. Alright. Sebab dia akan mempengaruhi anak-anak sendiri. Rasulullah menegaskan sesungguhnya tidaklah sikap santun terdapat pada sesuatu melainkan ia menghiasinya. Tu akhlak tu. Dan tidaklah sikap santun itu tercabut. Maksudnya hilang akhlak dia. Melainkan ia akan memburukkannya. Okay. So kalau tidak ada akhlak, kamu ada agama yang banyak besar pun tak guna kamu buat.